Assalamualaikum semua. Kalau korang pernah lalu kat kawasan Merbuk Kedah, mesti korang tak sangka kat situ sebenarnya ada satu kawasan purba yang menyimpan rahsia 1000 tahun lamanya. Tempat ni bukan taman tema, bukan kawasan perkelahan biasa, tapi satu tapak tamadun kuno, lebih tua daripada Kerajaan Melaka, lebih awal daripada zaman Kesultanan. Nama dia Lembah Bujang. Tapi yang buat tempat ni betul-betul lain daripada yang lain, bukan sekadar sejarahnya, tapi aura misteri yang menyelubungi kawasan ini, terutamanya bila malam menjelma. Aku ambil cerita ni daripada orang-orang kampung yang berada di sini. Bila bulan penuh naik, akan kedengaran bunyi loceng halus, boleh kedengaran dari arah runtuhan candi. Kadang-kadang ada yang dengar macam suara orang berzikir, tapi dalam bahasa yang tak difahami. Ada juga yang nampak kelibat, seperti manusia berjubah putih berjalan perlahan di atas batu-batu lama. Dan bila didekati, ia terus hilang dalam kabus. Jadi dalam video ni, kita akan cuba selami sejarah sebenar Lembah Bujang. Kita akan bongkar kisah-kisah misteri yang orang-orang kampung simpan turun-temurun dan akan kaitkan dengan satu lokasi penuh legenda, yang mana cerita-cerita ini tak ada diceritakan di dalam buku-buku sejarah sekolah-sekolah. Okey, sebelum kita masuk bab seram, kita kena faham dulu sejarah sebenar tempat ini. Lembah Bujang ni terletak di kawasan Merbuk Kedah, dekat kaki Gunung Jerai. Gunung legenda yang dari dulu jadi panduan kapal dagang. Kawasan ni pernah jadi pusat perdagangan antara bangsa sejak abad ketiga Masihi lagi. Masa tu, orang India, Cina, Arab semua datang berdagang di sini. Lembah Bujang jadi pelabuhan penting sebab lokasinya strategik, mudah masuk ke Selat Melaka dan ada sungai-sungai yang mengalir terus ke pedalaman. Di sinilah lahirnya satu tamadun yang unik, gabungan budaya tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha dari India. Dekat kawasan ni, lebih 50 tapak arkeologi dah ditemui. Runtuhan-runtuhan ni kita panggil candi. Bukan candi macam kat Indonesia yang besar tu, tapi struktur keagamaan yang digunakan untuk ritual zaman dulu. Antara yang paling terkenal, Candi Pengkalan Bujang atau Candi Nombor 8. Strukturnya asalnya daripada batu elektrik, batu sungai dan bata tanah liat. Menariknya, cara binaan mereka cukup kemas walaupun dibuat beratus tahun sebelum teknologi moden. Antara yang paling terkenal, Candi Pengkalan Bujang. Ahli arkeologi percaya tempat ni pernah jadi pusat keagamaan pentadbiran yang penting, mungkin macam ibu kota tamadun pada zaman itu. Tapi, seiring masa berlalu, agama Islam mula masuk ke tanah Melayu dan perlahan-lahan candi-candi ini ditinggalkan. Kawasan tu jadi hutan semula ditelan masa, sehinggalah arkeologi moden jumpa kembali peninggalan ini pada awal abad ke-20. Tapi, walaupun runtuhan candi dah ditemui, banyak persoalan masih tergantung.
siapa sebenarnya bina semua ini? Apa ritual sebenar yang dibuat di sini? Dan siapa yang menjaga kawasan ini selama beratus tahun? Seterusnya, aku ingin ceritakan tentang kisah dan kepercayaan orang-orang tempatan. Yang mana kisah ini telah aku tanya kepada beberapa orang tempatan yang tinggal di sekitar kawasan ini. Bahagian ini akan masuk cerita tentang batu hidup, gangguan, kelibat penjaga dan kepercayaan kampung secara santai. Namun, ia menyeramkan. Kalau kita sembang dengan orang-orang kampung sekitar Lebah Bujang, korang akan dengar macam-macam cerita yang tak pernah keluar kat buku teks atau di mana-mana buku sejarah. Sebab bagi orang-orang di sini, kawasan ini bukan sekadar tinggalan sejarah, tapi tempat yang ada penunggu, ada aura dan ada pantang larang yang tersendiri. Yang pertama, aku ingin ceritakan tentang batu hidup. Cerita tentang batu hidup antara kisah yang paling popular. Kat kawasan Jandi ada beberapa batu besar yang bentuknya pelik. Orang tua-tua kata batu ni bukan batu biasa. Mereka percaya batu ni hidup dan boleh membesar atau berubah bentuk perlahan-lahan mengikut masa. Kalau korang datang bertahun-tahun kemudian, saiz atau kedudukannya tak sama macam dulu. Pernah satu masa ada orang luar datang, suka-suka angkat seketul batu kecil dari kawasan Jandi, bawa balik rumah. Tak sampai seminggu, satu keluarga jatuh sakit. Sakit yang pelik, demam panas tak kebah, mimpi yang menyeramkan setiap malam. Akhirnya mereka pulangkan balik batu tu ke tapak asal. Tak lama selepas tu, semua sekeluarga mereka jadi sihat semula. Sejak tu, orang kampung memang pantang larang keras, jangan sesekali usik batu di sekitar situ. Kalau bukan hak kita, jangan ambil. Ada lagi satu cerita yang ni aku dengar sendiri daripada seorang pakcik tua yang sedang melawat di kawasan ni. Dan beliau mendakwa dia tinggal di sini sudah hampir 30 tahun. Cerita ini ramai juga yang pernah alami, termasuk pekerja arkeologi sendiri. Waktu senja atau waktu malam, dia orang kadang-kadang ternampak kelibat seseorang berjubah putih berdiri tegak atas runtuhan batu. Dia tidak bergerak, tak bersuara, macam tengah menjaga. Bila mereka cuba suluh dengan lampu, kelibat tu perlahan-lahan hilang ke dalam kabus malam. Ada juga yang kata kadang-kadang kelibat tu muncul di tepi sungai, tempat kapal dagang zaman dulu lalu. Seolah-olah dia masih ada kawasan tu
walaupun zaman dah berubah. Satu lagi pula diceritakan kepada aku. Di kawasan candi pada malam Jumaat atau malam bulan penuh, orang kata kadang-kadang boleh dengar bunyi loceng kuil halus. Bunyinya bukan macam loceng moden, tapi ini macam dari zaman purba. Kadang-kadang ada bunyi bacaan mentera, bahasa yang tak difahami langsung, tapi jelas, semakin jelas, semakin jelas. Ada ritma, macam upacara sedang berlangsung. Yang peliknya, bila mereka pergi cari sumber bunyi tu, kawasan tu kosong. Tak ada orang, tapi bunyi tu datang dari tengah-tengah kawasan candi. Aku juga diberitahu oleh pakcik yang menceritakan kepada aku satu lagi kepercayaan orang kampung di sini. Kalau datang ke sini, jagalah mulut dan kelakuan. Ada beberapa kes pelawat datang, suka-suka panjat runtuhan, gelak kuat-kuat atau buat bising. Tak lama selepas tu, ada yang pening kepala tiba-tiba, tersesat dalam laluan yang biasa, atau jatuh walaupun jalan rata. Orang kampung kata itu teguran yang halus. Tempat ni dah lama berdiri, penuh sejarah dan penghuni yang kita tak nampak. Kalau kita datang dengan hormat, tak ada apa jadi. Tapi kalau datang dengan kurang ajar, jangan terkejut kalau ada yang menegur. Kisah-kisah ini mungkin bunyinya macam mitos, tapi bila kita dengar dari ramai sumber, termasuk pekerja tapak sendiri, ada satu perasaan lain bila berdiri kat kawasan tu waktu malam. Macam tempat ni, ia seperti masih bernafas. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling ramai orang tunggu. Kisah sebenar gangguan. Ada beberapa kejadian yang jadi kat kawasan candi Lembah Bujang. Bukan cerita dengar-dengar, tapi cerita-cerita ini ada saksi. Ada yang betul-betul mengalaminya sendiri. Ini adalah kisah berkenaan pelajar arkeologi yang mana mereka bermalam di situ. Beberapa tahun lepas, satu kumpulan pelajar arkeologi dari sebuah universiti buat kajian lapangan kat tapak candi. Diorang datang siang, ukur, ambil gambar. Dan malam tu salah seorang pelajar kita, dia panggil Amin, bukan nama sebenar. Amin ni berani-berani cabar kawan-kawan. Dia kata, aku boleh tidur seorang kat tapak ni malam ni. Tengok, ada ke apa yang jadi? Kawan-kawan digelak, ingatkan gurauan. Tapi Amin serius. Dia bentang kemah kecil tak jauh dari runtuhan batu. Malam tu angin sejuk turun. Kawasan sunyi, cuma hanya unggas berbunyi. Sekitar pukul 2 pagi, Amin terdengar loceng halus dari arah candi. Mula-mula jauh, lama-lama makin jelas. Dia ingat ada orang buat prank. Dia keluar kemah, suluh sekeliling kosong. Tiba-tiba, dari celah kabus tipis, dia nampak satu kelibat manusia berjubah putih berdiri tegak atas runtuhan.
Kelibat tu tak bergerak, tak bersuara, tapi mata Amin seperti terkunci, macam tak boleh alih pandangan. Dia cuba panggil kawan, tapi suara tak keluar. Tangan menggigil. Dalam beberapa saat, kelibat tu perlahan-lahan hilang dalam kabus, macam asap tipis ditiup angin. Lepas tu, Amin rebah. Kawan-kawan jumpa dia dalam keadaan tak sedarkan diri. Esok pagi, bila Amin bangun, dia pucat. Suara serak. Dan cuma kata satu ayat. Tempat tu bukan kosong. Sejak hari tu, Amin tak pernah lagi tidur di tapak candi. Ada lagi satu kisah yang lain, datang dari seorang pelawat yang datang waktu petang bersama keluarga. Mereka masuk ikut laluan biasa, jalan santai-santai. Tapi waktu nak keluar, dia tiba-tiba rasa macam tak tahu jalan untuk keluar. Padahal laluan tu sama aja. Pokok, batu, semua nampak. Tapi bila jalan, asyik berpusing di tempat yang sama. Anak dia yang kecil dah mula menangis sebab hari makin gelap. Akhirnya diorang berhenti, baca doa, dan secara tiba-tiba jalan keluar nampak kembali dan muncul depan mata. Orang kampung kata tu contoh seperti disorok. Kadang-kadang tempat lama ni menegur orang luar dengan cara yang halus. Ada juga satu kes yang agak terkenal kat kampung. Seorang lelaki muda datang melawat. Dan masa tu, dia terjumpa seketul batu cantik. Dia fikir nak buat hiasan rumah. Terus ambil masuk beg. Malam tu, bila balik rumah, isteri dia terus demam panas. Anak kecil meracau tengah malam. Ada bau pelik macam dupa lama muncul dalam rumah. Beberapa hari keadaan semakin lama semakin pelik. Pintu terbuka sendiri. Suara halus kedengaran waktu subuh. Akhirnya dia jumpa orang kampung lama. Orang tua tu cuma tanya satu soalan. Kau ada ambil apa-apa dari situ? Bila dia mengaku, orang tua tu suruh dia pulangkan semula batu tu ke tempat asal. Tak sampai 2 hari, semuanya kembali normal. Sejak tu, dia tak berani lagi ambil walau seketul batu dari kawasan tu. Aku ada dengar satu lagi kisah tentang kru penggambaran. Kru penggambaran dokumentari tempatan pernah datang rakam video kat kawasan candi waktu malam. Masa tengah shoot, kamera mereka asap lensa naik sendiri. Macam kabus masuk dari tepi. Tapi bila tengok sekeliling, tak ada kabus pun. Paling seram bila semak rakaman balik, ada satu shot yang nampak bayangan samar macam orang berjubah putih berdiri jauh. Padahal masa tu semua kru tengah berkumpul depan kamera. Diorang terus buat rakaman doa
dan habiskan penggambaran cepat-cepat malam tu. Esoknya, salah seorang kru demam panas 2 hari. Kisah-kisah ni mungkin kedengaran macam cerita seram biasa. Tapi bila kita dengar dari pelbagai sumber, pelajar, perawat, kru profesional, semua ada benang merah yang sama. Candi Lembah Bujang bukan tempat kosong, tapi ia dijaga. Pernah tak korang dengar? Ada orang kata kawasan Candi Lembah Bujang ni bukan tempat biasa. Walaupun nampak macam tapak sejarah sunyi, tapi sebenarnya banyak penghuni lama yang masih setia duduk di situ. Penduduk kampung sekitar pernah cerita, bila malam menjelang, especially lepas pukul 12, kawasan ni jadi senyap. Lain macam senyapnya. Angin yang lalu pun rasa macam berat. Ada orang kata kalau korang berdiri lama dekat kawasan candi, boleh merasa macam ada orang perhati. Tapi bila toleh, kosong. Pakcik yang cerita kat aku, dia pernah duduk kat kaki Gunung Jerai. Masa dia muda dulu, dia suka masuk kawasan Lembah Bujang waktu malam. Kononnya nak uji berani. Tapi satu malam tu, dia dengan kawan-kawan nampak cahaya bulat terapung di awan antara 2 candi. Mula-mula ingat lampu orang kampung, tapi cahaya tu tak bunyi. Tak ada orang. Dan makin lama makin dekat. Macam memanggil. Mereka terus lari lindam pukang. Dan sampai rumah, seorang kawan dia demam panas 3 hari. Cerita tentang penjaga tak nampak. Orang tua-tua pesan, kalau masuk, sebelum masuk kawasan tu, kalau nak ambil gambar atau nak ronda, kena bagi salam dan niat yang baik. Kalau main redah aja, kadang kamera boleh rosak, bateri drain tiba-tiba, atau gambar jadi blur pelik-pelik. Pelawat luar negara pun pernah alami benda ni. Ada gambar yang keluar bentuk bayang macam manusia berdiri dekat tangga candi. Padahal masa tangkap, tak ada siapa pun kat situ. Dalam kepercayaan tempatan, tempat tu berpenunggu baik. Bukan ganggu suka-suka, tapi lebih kepada jaga kawasan. Sebabnya candi-candi tu dulu pernah jadi tempat penyembahan, pertemuan penting. Malah ada yang kata ada artifak lama yang masih tertanam di bawah tanah, belum terusik. Jadi penjaga tu macam pelindung kawasan bersejarah. Yang menarik, orang kampung percaya kalau seseorang datang dengan niat jahat, contohnya nak curi batu atau gali tanah sesuka hati, penjaga tu akan bagi petanda awal. Seperti terdengar suara perempuan ketawa jauh, bau kemenyan tiba-tiba, atau jalan kaki rasa berat, macam pijak lumpur tebal, walaupun tanah kering. Pernah dulu ada satu kes, seorang kontraktor
luar nak alih batu candi sebab nak buat projek jalan. Pekerja dia asyik cedera ringan. Asyik-asyik cedera. Pelik-pelik. Besi jatuh sendiri. Jentera rosak tanpa sebab. Akhirnya projek tu ditangguh dan mereka buat upacara adat minta izin. Lepas tu baru semuanya berjalan dengan lancar. Hanya sedikit perkongsian daripada aku buat peringatan untuk kita semua. Dan ingatlah, Lembah Pujang bukan sekadar tinggalan sejarah. Dia hidup dengan cerita turun-temurun yang sampai sekarang masih segar di kalangan orang-orang kampung di situ. Sekian, terima kasih.